Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Tuan MC kita yang sangat bersemangat, Encik Hajar. Kita import khas daripada Ipoh tuan-tuan. Bagi tepukan tuan-tuan kepada Encik Hajar. Okey, yang saya hormati barisan leaders, Vice President G100 Tuan Muda Syarif Jamil, barisan founder Masjid Tuan Muda Azam Amiri, Presiden 5G Associate, barisan leaders, barisan co-founders, founder Master Dealer, dan komiti, tuan-tuan, komiti yang bekerja di belakang tabir yang menyediakan kita satu environment yang sangat selesa hingga kita boleh belajar pada hari ini. Dan saya ucapkan tahniah tuan-tuan dan puan-puan, hari cuti merdeka ni tuan-puan datang belajar. Bagi tepukan kepada diri sendiri tuan-puan. Tuan-puan buat satu perkara yang betul, iaitu asas dalam membina kekayaan ialah ilmu. Mesti bermula dengan ilmu. Okey. Saya pun dulu sama tuan-puan, saya bermula dengan ilmu. Sejauh mana kita dapat membina kekayaan tuan-puan ialah sejauh mana ilmu kita tentang kekayaan. Okey. Malangnya ilmu kekayaan tidak diajar di sekolah dan di universiti. Sekolah bagus, universiti penting, tetapi ilmu kekayaan tidak diajar di sekolah dan di universiti. Di universiti kita belajar untuk memenuhi pasaran pekerjaan, untuk menjadi pekerja yang baik. Tetapi ilmu kekayaan tidak diajar. Ilmu kekayaan ni, tuan-puan, kita kena belajar direct daripada orang-orang kaya. Cara yang paling mudah ialah baca buku yang ditulis oleh orang yang dah proven kaya. Okey. Tuan-puan, kekayaan bukan tentang berapa besar gaji. Kekayaan ialah tentang berapa lama kita boleh bertahan ketika tidak ada lagi gaji. Tuan-puan kena ingat point ni.